Jika bertemu Nabi yang mulia, wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Nabi bersabda pada umatnya, banyaklah berselawat kepadanya, turun mendapat ampunan dosa dari Ya Allah yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhi amal yang mulia agar mendapat tempat di syurga. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke syurga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah salamullah. Kira tahun ni, Pak ni, mari. Banyak bisik sehari. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan rahmatnya dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita semua dapat belajar ilmu Al-Quran, dapat belajar ilmu agama. Ini adalah tanda kata Tuhan sayang dan kasih kepada kita. Dia dapat beri kita dapat belajar ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa saja yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, Allah Ta'ala beri dia faham agama. Pas nak beri faham agama, nak beri reti agama, tak lain tak bukan kena mengaji, kena belajar. Sebab itulah kita hari ini, Tuhan pilih mari dah kita nak bersyukur. Cara bersyukur iaitu kita sungguh kita mengaji, taat masa kita mengaji, hormat pada masa kita mengaji, dan kita khidmat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat dan kebaikan kepada kita. Dan ingat, orang yang dalam menuntut ilmu agama ni adalah jalan untuk mudah nak masuk syurga. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bagi siapa yang berjalan menuntut satu jalan untuk nak belajar ilmu agama, nah kita tubik pada rumah kita, mai nak belajar ilmu agama, nah Allah Ta'ala sahalallah, Allah Ta'ala mudah baginya untuk masuk syurga. Berarti orang dak ngaji, dak lebih-lebih lagi dak mengaji bab fardu ain, payah dia nak masuk syurga. Walaupun memang orang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya boleh masuk syurga. Masuk neraka apa ribu tahun, apa juta tahun. Nah, kita tak sih. Orang beriman semuanya tu
nak senang di akhirat esok. Ustaz doyak berkali-kali kita orang beriman, kita orang Islam ni yakin 100% kata ada hari belakang hari ini. Kita mati, kita hidup semula, lepas tu kita tak mati sampai apabila. Hidup kekal abadi. Nah, lepas tu hidup di akhirat esok kita nak supaya tak ada sifat bimbang, tak sempat takut tak ada. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, hari ini kita mengaji, hari ini kita semaya, sebab kita percaya benda yang gaib. Kata kiamat tu ada sungguh, pada masa tu ada sungguh, mizan ada sungguh, neraka tu ada sungguh, syurga ada sungguh. Dengan sebab itulah kita belajar, kita mengaji. Kalaulah kita ni hidup, lepas tu mati tak hidup, supaya ngalemu, kubah, itik, ayat tu, mesti kita kena semaya. Semaya tak apa dah. Sebab apa? Hidup tak. Mati tu hidup tak ada dah. Tak ada hidup sebab mula apabila dah. Tapi masalah Allah Ta'ala hatta Nabi nak kata adanya akhirat, dunia ni sementara. Duk tah dunia sementara, kita kena kecak dengan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda menyawa, tiap-tiap benda menapah, pasti orang kata kena rasa, kena kecak dengan mati. Lepas tu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala nak sempurna upah. Kita duk ngaji, kita duk semaya, kita buat dakwah, kita buat haji, kita buat puasa, segala amal kita Allah Ta'ala nak sempurna di akhirat esok. Wa innama tuwaffawna ujurakum, upah kita duk buat kerja lelah ni pada akhirat esok. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa lepas daripada neraka, dimasuk syurga, faqad faz. Orang ni orang jaya sungguh. Tah dunia kita milik tamneng, jatuh tamneng, ada duit, tak ada duit. Hak ni sementara. Tidak ada kekal, tak ada duit, tak ada duit sementara. Kaya sementara. Kita nak senang selama-lamanya. Kaya selama-lamanya dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni kita kena ingat, sentiasa ingat, syaitan ni ia tak jang anak ada masuk syurga. Kerja syaitan ia berdakwah, ia hajar wa yad'u min ashabis sa'id. Ia dakwah, ia suruh kita supaya kita jadi ahli neraka. Bala-bala mana ia jalan untuk kita masuk neraka. Tak sehingga masuk syurga. Dia nak sekat kita daripada masuk syurga. Dia nak bagi kita masuk neraka. Dia cari jalan. Ni syaitan. Syaitan ni seteru kita. Seteru Allah. Syaitan dia seteru dengan kita. Dia seteru dengan Allah. Seteru dengan orang beriman. Dia pisah cari jalan. Untuk nak bagi manusia ni bisa syurga. Sebab tu salah jalannya kita orang mengaji ni. Tuhan pilih dah ni, we rasa mujur. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tapak oleh hati ayahku, dalam maku. We rasa nak hatta aku mengaji agama. Ramai orang tua yang tidak ada bertanggungjawab. Anak nak mengaji, tak saya mengaji. Dia tak ada balas-balas. Kadang-kadang orang tengah orang tua, dia kata, kalau kan ngaji boleh jadi imam. Kalau kan ngaji boleh jadi apa? Ada setiap. Masalah ngaji ni bukan masalah dia tu imam. Bukan masalah di bapa ni ustaz. Masalah ngaji agama kita nak reti hukum hakam supaya kita klik. Kita paksa kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setan tipu sini. Kita pasal dak dengar ke? Setan tipu orang ibadat dia tak gemuk tak mana. Tapi setan tipu orang tu siwing ngaji ni setan gemuk sekali. Setan ada thumbnail di sisi sekali-kali thumbnail setan yang boleh tipu orang tak sebut ngaji. Ikut jalan saya ngaji. Dia main rupa ni. Allah Ta'ala dia bagi kadang-kadang kita ngaji ni, ngaji boleh. Dia main ujian. Ujian orang tua tak faham. Ngaji hafiz tapi orang tua tak faham hafiz. Orang tua ke atas hafiz. Tapi belakang-belakang orang tua tak reti hafiz. Ini satu ujian besar kita.
Satu ujian besar kita, ayah kita, mak kita, tangan Hafiz dah. Bawa belakang dia tak faham Hafiz. Main rasa-rasa mugi. Ni satu ujian besar. Lagi ujian. Duit banyak dah. Duit lebih. Duit lipah. Kita nak duit tak tala duit kata. Ujian juga tu. Banyak kira duit lebih, banyak kira tak lekat. Ngaji. Lepas tu, tak cukup dah modal. Satu ujian pula. Tala duit tala. Padahal, bukan tala pun. Nah, ni ujian. Kita ingat kata satu ujian yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita ni. Kita kemah. Nah, ingat kita kena sentiasa ingat setan. Ya tak sewi kita masih serga. Ya dakwah, ya hajak, ya seru, ya wak gapo-gapo untuk nak halangnya manusia. Jangan masuk serga. We masuk neraka kali aku. Setel. Lepas tu capur dengan nafsu kita hati. Capur dengan suasana hati. Habis kadang Hafiz klik rumah suasana mai anuai Hafiz selera juga. Aku duduk kira kita. Nah, aku duduk kira kita tak sesuai dengan Hafiz. Sampai tu ustaz berkali-kali dia kata ustaz tak kena. Ustaz tak cak sungguh-sungguh orang pakai topi sudut. Ustaz tak kena sahabat bukan amat orang bagi pakai ayat orang ahli Quran. Hafizun istima'ah yang jago. Yang jangan kita kena jagalah hukum Allah Taala. Hafiz Quran kena jaga Quran, maruah Quran, stand up Quran kita kena jaga. Sana yang jangan dia buat pain kata ustaz tu pakai tepi sudut. Jangan tengok situ, jangan tengok situ. Kalau tengok situ bila kita tak boleh. Ustaz tu isap rokok, ustaz tu rambut song. Jangan tengok sahabat. Orang peribadi tak ada tengok. Tengok sahabat. Kita orang ngaji agama kena tengok dalam kitab kita mengaji. Mau main ngaji innallaha ta'ala khalaqal ilma lil amali. Sungguhnya Allah Ta'ala jadikan ilmu ni lil amali untuk beramal. Bukan untuk mengaji banyak, nak syahadat MA, BA, doktor tu. Bukan. Bukan pau main situ. Hak tu orang bagi kata saya pakai saya bui orang manusia bui tu untuk katun kita supaya kita ni rajin dan sebagainya. Tapi di sisi tu saya tak kira syahadah, tak ada syahadah, doktor tak ada kira pun asal hasil ilmu beramal boleh takwa kepada Allah, itu hasil dah. Pau mai ilmu dapat beramal, dapat bertakwa kepada Allah. Orang takwa ni orang beramal dengan ilmu, orang takwa ni oleh surga. Uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah Taala segera kita ila maghfirat kepada apa ni Tuhan dan kepada syurga Tuhan yang luas langit bumi ini. Syurga Tuhan luas bumi ini uiddat lil muttaqin, dijanji disedia untuk orang muttaqin. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang muttaqin mafaza kejayaan. Iaitu syurga. Kita mengaji untuk nak beramal. Untuk beramal kita boleh hasil takwa. Hasil takwa ni adalah untuk anak koci nak masuk syurga. Hak Tuhan janji uiddat lil muttaqin, uiddat lil muttaqin. Orang neraka Tuhan janji untuk orang kafir uiddat lil kafirin. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Hendaklah takut kepada neraka yang disedia untuk orang kafir. Syurga tiada untuk orang mukmini yang muttaqi dan neraka Allah Taala untuk orang kafir. Orang zalim, kafir semua kafir ni ikut agama apa-apa lain pada Islam kafir belaka. Walaupun dah dunia ni agama banyak Kristian tak gotu-gotu tapi kata bukan la ilaha illallah, bukan Muhammadur Rasulullah, semua tu kafir. Allah Taala tiada untuk neraka. Nah, sebab tu kita hari ni kalau kita ngaji tak hasil takwa Allah. Tak hasil takwa. Sebab kita ngaji kita kena hasil takwa, kita kena ada sifat takwa kepada Allah. Ada ilmu kalau ada sifat takwa. Habis kita. Kalau ada ilmu banyak tapi tak ada takwa kepada Allah, tak hasil ilmu manfaat.
Dah, habis cerita. Lepas tu kita ngajilah bersungguh-sungguh. Dalam masa kita ngaji kena ada sifat taat. Bukan gapo-gapo. Hak taat ni tak ada boleh gapo pun kat ustaz. Demo taat, demo taat, tak ada boleh gapo pun kat ustaz. Dia demo sendiri. Kalau demo taat boleh kebahagiaan demo tak taat. Dah itulah. Cumanya kita memang tidak silap daripada kita ni tak lepas pada silap dan salah. Nah, kita kena beristighfar, bertaubat lebih-lebih lagi kita nak hadap Isyak ni hari Arafah. Kita istighfar dengan Tuhan banyak. Bila-bila kita berdosa, ya Allah, aku banyaknya dalam aku ngaji ni kecuali aku ngaji tak sungguh. Sedangkan masa untuk aku ngaji hafiz ni sebenarnya tak lama tapi aku main, ya Allah. Ngaduhai kepada Allah, aku salah kamu sungguh, ya Allah. Lepas pada ni aku ni tak sedar pada sini. Aku nak ngaji sungguh, aku nak buat, nak boleh apa yang kan oleh ayahku, makku, maku. Nah, hari ni aku luka hati ustaz, aku luka hati mak ayahku. Ya Allah, apalah dosa aku. Lepas pada ni aku tak sedar. Aku nak juru dah. Nah, apa ilmu berkat ni tak mesti banyak. Sikit. Kita tak ada hafiz 37 kali. Boleh 15 juz, boleh 10 juz. Tapi ada keberkatan. Saya akan humbu ciding lain lagi naik. Tapi ilmu tak berkat. Walaupun syahadah 30 juz kali pun. Ia akan habis. Walaupun nampak hijau. Sepuluh paham-paham makin kelarah. Nampak hijau mulai. Tapi gedegung jatuh. Sedih. Daun nampak hijau. Daun nampak molek. Tapi geno patah dia makin kelarah. Ilmu tak berkat lagu ni dah. Walaupun ngaji banyak, pandai hurai, pandai syarah, pandai bayar, pandai ketebah, pandai ceramah, gapo pun dah. Kalau tidak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan. Ya kalau hujung jatuh tahu kita boleh kosong. Ngaji letih. Ngaji lama masa. Tapi hujung jatuh tu perkara. Tak boleh buat lagi perkara di segi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pergi jumpa dengan Allah Taala, kita nak buat riak lagu mana. Tapi kalau kita dapat ilmu berkat, ilmu manfaat, Allah Ta'ala tanya kita masa mudamu habis jalan mana, kita boleh jawab pada Allah Ta'ala pernah mula, ya Allah. Masa muda aku ambil lepas tu ambil kalau saya belum akhir balik lagi, ya Allah. Aku ngaji kerana-Mu, ya Allah. Tapi kalau kita tak ngaji, tak dapat ilmu berkat, kita menjawab apa mana? Sahabat di akhirat Islam Imam Tirmizi kata, sebelum kaki anak ada nak bergerak ke lain, Allah Ta'ala akan tanya 4 soalan pada kita. Yang pertama, umur muda mu habis masa mana? Masa wairul mu habis jalan mana? Habis jalan ke? Habis joli, wairul, lobe ke? Habis kat mana? Dan yang kedua, duit hak mu boleh tu, mu boleh jalan mana? Dan yang tiga, duit hak mu boleh tu, mu habis jalan mana? Dan yang keempat, ilmu hak mu ngaji mu amal ke tak? Mana kalau kita dapat ilmu berkat, kita dapat mengaji. 4 soalan ni boleh jawab. Masa muda amal mengaji, ya Allah. Duit amal boleh sikit. 2 tu. Mek ayah duit, ya Allah. Habis kat biarlah duit ta'ang. Buat beli kitab, buat beli buk. Tapi jangan beli benda lain. Nah. Patut ilmu, kalau ilmu bermanfaat, kita boleh beramal. Ilmu mengaji tu amal ke tak? Kalau tak lain ni ada. Nah. Kita Imam Tirmizi. Pak soalan ni Allah akan tanya semua orang di akhirat esok. Masa muda mu habis jalan mana? Duit boleh mu boleh jalan mana? Lepas tu habis boleh mu belanja jalan mana pula? Ilmu mu mengaji mu amal ke tak? InsyaAllah dah kita taubatlah lepas mari dah. Dan memang dah kita hari ni ustaz pula tu juga. Dah kadang-kadang ngaji, kadang dia tak tahu maksud. Tak tahu maksud tu dia tak sungguh. Nah, supaya bukan kata ustaz royak demo ni, ustaz juru belaka masa ngaji, ustaz tak sakit hati tak. Bukan. Memang kita manusia ya adalah gitu tempat silap dan salah, tapi kita kena minta maaf dengan Allah Taala insya-Allah dah. Istighfar dengan Tuhan, mudah-mudahan dengan hari Arafah Isyak ni nah kita dapat ampunnya daripada Allah. Nah, lepas tu lepas ada ni kita panggil kata kecil mudah-mudahan
tok satu semula, tok kokai semula, tok alih semula. Kalau lepas tu kita nak buat ke mana, cuma kita minta Tuhan, apa dengan Tuhan. Nah, mudah-mudahan dengan kita ke depan lagi, kita azir ke depan lagi ni, kita tak sedah ayah kita, mak kita luka hati, tak sewi dah ustaz luka hati, tak sewi ustaz nak fikir aku, tak sewi mak ayah kita nak fikir hak kita. Tak se. Lebih-lebih lagi galulah ibu aku. Ayah kita tu baik air mata dengan sebab kita tak reti, kita tak jujur kita ni. Allah, tak bahu syurga ni. Tak bahu syurga. Nah, lepas tu kita ni peluang hari raya ni kita nak duduk dengan mak kita, dengan mak kita, dengan mak kita, dengan ayah kita. Kita maaf peluk dengan mak kita. Kesilapan. Kesilapan kita dengan mak kita, dengan mak kita. Kadang-kadang setengah pada kita, saya duduk dengar daripada mak demo. Duk aku tadi ke Ustaz Allah, klik terik ni tak sempat terik dulu Ustaz Allah, klik hari ni, terik ni. Makan mata kita. Kita royak gapo jekoh ni. Suruh pergi pondok berjekah kita. Kita tak sedar dengar pada orang tua tu baik air mata dengan tak jujur kita. Nah, tu kita semua ni, klik ni, dah. Orang panggil tak target baru, insyaAllah. Dah. Tu. Lepas tu sama-sama kita duduk lah ni, kita sama-sama maaf lah. Dan mungkin memang kita nak mari pula lepas raya, tapi tak tahu oleh kerana kita ni, siapa dia umur pendek, umur pandai tu ke. Nak jadi tal lah kat mana ni, kita tak tahu. Lepas tu, Ustaz apa? Kita maaf banyak. Demi semuanya Ustaz ada murih, ada ngepek, ada jekah ke apa tu. Tak ada niat, tak ada niat. Harus sikit habuk pun. Ustaz ni azan nak pergi demo juru. Nah, tak ada niat nak buat pergi demo tu sakit, tak ada niat nak pergi demo tu jadi punah, jadi apa, tak niat pergi demo juru. Duk jekah, duk ngepek, duk godel, kadang-kadang godel tak sesuai nak godel pun godel. Godel pun bukan kata godel pun saja, kadang-kadang nyapu naik tapal dan sebagainya. Nah, semua tu orang panggil kata Ustaz niat molek. Tapi orang panggil nafsu pai arum Ustaz tu tak boleh nak keterus. Muka kita Ustaz azam tinggi demo, tiba demo buat video Ustaz pi wang. Ada tu terjadi apa ni? Nah, apa dulu jadi ngepek tak khabar ingat lah. Nah, apa Ustaz tak maaf lah kau dah. Okey, kira terima maaf. Nyanyi Ustaz. Nah, apa tu sama-sama kita maaf dan klik ni kita tok api baru dengan mak kita, dengan mak kita. Tok api baru, tok target baru, tok servis kepada ni, tok servis mak fikir hak kita dah. Nak ngaji. Siapa duduk bunyi keluh daripada mak demo tu. Tak apa Ustaz, Ustaz demo nak ngaji. Kita duit tak ada betul tak apa, nak ngajinya. Nah, nak ngaji kita tu pada akhir rasa. Kita tak ngaji dah. Tapi anak ngaji. Nah, apa tu kita jangan wilukuk. Nah, kita duk lah ni duit ada. Duit ada lah ni, belakang duit tak ada lah ni, belakang dia ada. Lah ni demo tak apa saing dengan kita, belakang ada saing dengan kita. Nah, hari ni demo comti kita, satu hari demo baik dengan kita. Tapi mak ayah ni dah seorang ni je. Tak ada mak yang kedua. Tak ada ayah yang kedua. Kalau kita buat mak kita, ayah kita luka hati, tak ada dah ayah yang kedua. Kalau ayah kita mati, mak kita mati, tak ada dah mak ganti kita. Mak seorang ni je, ayah seorang ni je. Kalau kita buat dia luka hati, buat jadi tak boleh, tak ada nak pak lain. Ngasai. Ngasai tak apa. Hari ni kelahi kisah baik. Ayah ada lagi. Tak ada demo ni tak saya makin itu, demo lain ada lagi. Tapi ayah seorang, mak seorang je. InsyaAllah dah klik link apa tak tentu semula. Jangan sekali-kali, jangan. Sebab Nabi kata serga di bawah tapak kaki ibu. Serga di bawah kaki mak kita. Kalau mak kita air mata dengan sebab air panggil kita tak berjuru. Allah na'udzubillah min zalik. Hatta orang kali dengan sahabat. Dah, nak mengucap dua kalimah tak boleh. Nak mati. Hingga Nabi nak bakar umur. Nak bakar si sahabat. Mulai sahabat ni ibu sahabat baru, kita tahu kat cara Quran. Nah, ya sahabat orang masuk sila zaman Nabi, walaupun masuk sehari dua hari dengan Nabi pun, dia orang sahabat tu. Tak ada mana sahabat baru. Sahabat tak lama. Kita minta maaf dengan mak dia.
gapo silap pen ngamek ni hak nak tak boleh mengucap 2 kalimah syahadat ni. Nah, sahabat kita turut Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana nak royak ni? Demo tak boleh mengucap hajab, tak boleh mengucap. Ya ada silap pen ngamek dia." Kisah ni ada riwayat lah. Sahih tak sahih wallahu a'lam. Ada riwayat tak? Nabi nah, Nabi pergi sapa hajam mengucap. Tak boleh mengucap. Tanya mek dia, ada silap pen gapo ni hak nak boleh mengucap ni? Muna maaf dak. Tak si maaf. Kalau tak si maaf, kuno bakar banyak. Pasal tak bedah. Orang ibu ni apa Nabi nak bakar anak dia, dia maaf. Maaf salah apa? Dia beli kain sarung. Kok bini dia tu mahal daripada mek dia. Mek dia pasal hati. Allah beli barang kok bini harga mahal. Beli harga kok ke bukan 80 kok. Kok bini dia kat cat sepik kita katalah. Beli kok bini kau mahal. Mek dia pasal hati lagu tu ya. Tak boleh mengucap dah. Sama telah kita jekah mek kita. Allah saya datang dengan apa homo. Jangan. Jangan. Apa tu kita hari ni. Apa tu saya kita mek seorang. Ayah seorang. Mek tak ada. Ayah tak ada. Nak buat baik kau dia dah. Saya ramah. Saya seorang tak ada. Saya seorang lain tu. Hari ni duit tak ada. Esok duit ada. Hari ni tamnen dia mau cabut kerja ni. Esok kerja lain boleh. Tapi mek seorang. Ayah seorang. Kalau kita buat tak molek. Seorang ni juga. Kalau kita buat molek. Seorang ni juga. Tu kita hari ni kita mula insyaAllah dah. Supaya kita hidup. Kita ustaz reda. Pak demo reda. Tak ada apa dah. Suti dunia pergi pakai peci kita belakang. Tapi ustaz puas hati. Ibu bapa puas hati. Okey dah hidup kita. Hidup kita okey dah. Ustaz puas hati. Mak ayah kita puas hati. Hidup kita beres habis dah. Tak ada masalah masa depan dah. Masa depan dunia laki-laki. Akhirat lebih lagi beres. InsyaAllah lah. Patut ingat tak esok kena puasa. Patut mari ni. Tahun ni. InsyaAllah lah. Patut mari betul lah. Minta dulu kerana Allah Subhanahu Wa Taala sungguh. Sahabat bisik dah sehari ni. Biar betul. Patut kalau tu ada uzur sungguh. Kena memang demo. Uzur sungguh lah. Tak ada orang nak atas pakai uzur. Tak ada orang nak atas pakai uzur. Nak mari tak boleh ujian ustaz. Oh tak boleh. Orang buka sehari. Mari pagi lah. Ujian betul. Nah. InsyaAllah lah. Pasal lagi ni. Biar mak betul. Zahri. Tak payah lah. Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdul syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal quwwatil matin. Wa ya rahmal masakin. Wa ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. Ya Allah, ya Tuhan kami mendatangi kepada Engkau, ya Allah. Pada hari yang mulia, yang barakah ini, ya Allah. Kami mendatangi kepada Engkau, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, ya Allah. Dosa pelajar-pelajar kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kepada kami ilmu yang munafak, ilmu yang barakah, ya Allah. Ilmu yang dapat pimpin kami masuk surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami minta lindung pada Engkau, ya Allah.
ilmu yang mendarat diri kami, ya Allah. Ilmu yang tak manfaat, ya Allah. Jauhlah pada diri kami, pada diri anak-anak murid kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah kesilapan kami dalam masa kami belajar, ya Allah. Kadang-kadang tidak ada ikhlas, ya Allah. Kadang-kadang mereka tidak ada taat kepada guru, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah, kesilapan kami semua, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun, Engkaulah Maha Penyayang, ya Allah. Engkaulah Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kalau mu ampun dosa kami, mu tak rugi apa-apa, ya Allah. Kalau mu tak apa, mu pun tak rugi apa-apa, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau mu tak ampun dosa kami, kamilah rugi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ya Allah. Akan bagilah ilmu yang barakat kepada kami, ya Allah. Akan ampunlah dosa, ya Allah. Bagilah rahmat kepada awal kami, mat kami yang pada alam barzah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak ada budi nak balas jaksa dua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Dua ibu bapa pelajar-pelajar kami, ya Allah. Dua ibu bapa pelajar-pelajar kami, ya Allah. Maupun masih hidup lagi, ya Allah. Maupun telah meninggal kita, ya Allah. Akan apa berasa kedua ibu bapa pelajar-pelajar kami, ya Allah. Agar bagilah rahmat, ya Allah. Agar ampunlah dosa mereka sebab anak mereka masih lagi belajar Quran, belajar ilmu agama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunlah dosa wa kami, mat kami, bagilah rahmat kepada wa kami, mat kami, ya Allah, yang ada dalam lubang kubur, ya Allah. Jadilah lubang kubur wa kami, mat kami, sehingga pada kubur-kubur syurga, ya Allah. Jadilah lubang kubur wa kami, mat kami, sebagai tempat rehat, ya Allah. Selamatkanlah seluruhnya pada masa wa kami, mat kami dapat selamat juga, ya Allah. Dapat ditati siratan mustaqim, patah petikilah, ya Allah. Timban neraca amalan gerak bagi jika, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masuklah ke syurga-Mu dengan selamat, ya Allah, tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan ampunlah dosa dua ibu bapa pelajar kami, ya Allah. Ada masalah ibu bapa kami, ada masalah awalnya kedua pitih, ya Allah. Akan selesaikanlah, ya Allah. Segala masalah dari keluarga pelajar kami, ya Allah. Akan selesaikanlah, ya Allah. Akan selamatkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan pimpinkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa guru kami, ustaz-ustaz kami, ya Allah. Ampunlah dosa bapa-bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur bapa-bapa kami, ustaz kami yang masih ada lagi, ya Allah. Bapa kami, ustaz kami yang telah meninggal, ya Allah, akan luah daripada kubur mereka, ya Allah. Jadilah daripada kubur tempat rehat, ya Allah. Segala korbannya ustaz-ustaz kami akan terimakanlah, ya Allah. Segala pengorbanan ustaz-ustaz kami akan terimakanlah, ya Allah. Segala pengorbanan ustaz yang bertugas di sini akan terimakanlah, ya Allah. Segala ustaz-ustaz yang bertugas di sini, ya Allah, akan selesaikan segala masalah yang ada, masalah keluarga, masalah masyarakat umumnya, ya Allah. Akan selesaikanlah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh jawab salat lepas tu nanti tu. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia.
Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Nabi bersabda pada umatnya, banyaklah berselawat kepadanya, turun mendapat ampunan dosa dari Ya Allah yang Maha Esa.